Semangat perjuangan pahlawan-pahlawan Melayu menentang penjajah British, Portugis dan Belanda adalah lambang keberanian dan kecintaan terhadap tanah air. Tokoh-tokoh yang bangkit menentang kuasa asing demi mempertahankan kedaulatan, hak dan maruah bangsa serta wilayahnya. Mereka yang menunjukkan sifat berani, sanggup berkorban nyawa dan harta benda, serta memiliki semangat juang yang tinggi untuk membebaskan tanah air daripada penindasan penjajah. Berikut adalah 10 pahlawan Melayu yang terkenal kerana menentang penjajah, serta kisah perjuangan mereka. Nombor 10, Haji Abdul Rahman Limbong. Beliau ialah seorang ulama dan pejuang yang dikenali kerana menentang undang-undang British yang berkaitan dengan tanah, yang dianggap menindas petani di Terengganu. Beliau menggunakan hujah agama dan undang-undang untuk membela nasib rakyat tempatan. Puncaknya ialah pemberontakan Tani 1928 yang membawa kepada pengusiran beliau ke Makkah. Nombor 9, Tok Gajah. Nama sebenar beliau ialah Imam Rasul. Beliau merupakan pembesar yang bergelar orang kaya raja di Pahang dan seorang ulama. Tok Gajah ialah sekutu kuat kepada Datuk Bahaman dalam penentangan terhadap British. Tok Gajah bersama anaknya Mat Kilau dan Datuk Bahaman terlibat dalam serangan dan penawanan Semula Lubuk Terua daripada British pada tahun 1891. Nombor 8, Mat Kilau. Anak kepada Tok Gajah, Mat Kilau merupakan seorang pahlawan yang turut serta dalam gerakan penentangan bapanya Tok Gajah dan Datuk Bahaman terhadap British di Pahang. Beliau menunjukkan kepintaran dan kepahlawanan dalam pelbagai siri pertempuran menentang British, termasuk dalam serangan ke atas Lubuk Terua pada tahun 1891. Nombor 7, Mat Salleh. Nama sebenar beliau ialah Datu Paduka Mat Salleh. Mat Salleh mengetuai pemberontakan menentang Syarikat Borneo Utara British SBUB yang mengenakan cukai dan peraturan yang membebankan rakyat serta tidak mengiktiraf kedudukan beliau sebagai pembesar. Beliau melancarkan serangan ke atas pusat-pusat SBUB, termasuk menawan Pulau Gaya. Mat Salleh akhirnya terkorban di Tambunan pada tahun 1900. Nombor 6, Sharif Masahor. Sharif Masahor merupakan pembesar Sariki yang menentang James Brooke kerana meluaskan kuasa ke atas wilayah Sariki dan mengambil alih kuasa pentadbiran. Pada tahun 1855, beliau menyerang Mocha. Sharif Masahor kemudiannya bersekutu dengan Datu Patinggi Abdul Ghaffur untuk menyerang Kuching tetapi ditewaskan oleh tentera Charles Brooke dan dibuang negeri ke Singapura pada tahun 1861. Nombor 5, Panglima Rentap. Seorang pahlawan Iban yang gagah, Rentap menentang pemerintahan keluarga Raja Putih Brooke. Rentap menentang James Brooke yang menganggap orang Iban sebagai lanon dan telah menyerang pertempatan mereka. Slogannya yang terkenal ialah Agi Hidup, Agi Gelaban bermaksud selagi hidup, selagi melawan. Rentap terus menentang pemerintahan Brooke sehingga akhir hayatnya pada tahun 1863. Nombor 4, Tok Janggut. Nama sebenar beliau ialah Haji Mat Hassan. Tok Janggut menentang British disebabkan peraturan cukai dan tanah baharu yang membebankan rakyat di Pasir Putih. Tok Janggut melancarkan serangan ke atas Pasir Putih pada tahun 1915. Pihak British bertindak balas dengan serangan dan Tok Janggut terkorban dalam pertempuran di Kampung Saring. Nombor 3, Datuk Bahaman. Beliau ialah seorang pembesar yang menentang British kerana kehilangan hak mengutip cukai dan campur tangan British dalam pentadbiran tempatan. Datuk Bahaman mengetuai serangan dan berjaya menawan Balai Polis Lubuk Terua pada tahun 1891. Datuk Bahaman meneruskan perjuangan dengan menawan Kuala Tembeleng dan Jeram Ampai pada tahun 1894 sebelum berundur ke Kelantan. Nombor 2, Datuk Maharaja Lela. Beliau merupakan pembesar Melayu yang menentang campur tangan British dalam pentadbiran dan adat resa Melayu, terutamanya pengenalan sistem cukai baharu. Datuk Maharaja Lela mengetuai perancangan untuk membunuh residen British pertama di Perak, JWW Birch. Pembunuhan itu berlaku pada November 1875 di Sungai Perak, Pasir Salah. Datuk Maharaja Lela kemudiannya ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung pada tahun 1877. Nombor 1, Dol Said.
Beliau ialah penghulu Nanning yang menentang usaha British untuk meletakkan Nanning di bawah kawalan mereka dan mengenakan cukai. Pada tahun 1831, British melancarkan serangan dan British tewas kerana Dole Side menerima bantuan dari sekutu-sekutu di luar Nanning. Walau bagaimanapun, British menyerang semula pada tahun 1832 dan berjaya menewaskan Dole Side setelah beberapa sekutunya berpaling tadah.